bergerak. Jangan bergerak. Kau duduk situ je. Apa ni? Kalau kau tak nak mampus, kau duduk diam. Selangkah kau bergerak, aku shoot kepala kau. Diam. Ciao. Cepat. Bawa sini. Mana? Kenapa tak sampai lagi? Diorang kata tengah on the way, bos. Buat kerja lembab. Sepatutnya pukul 2 dah sampai kat sini. Sekarang dah pukul 3. Macam-macam hal lah korang ni. Suruh diorang cepat sikit. Okey, bos. Cepat. Bos dah bising ni. On the way. Hey, I'm in the island on a Wednesday. Lay back, cool and kick your feet up like a Wednesday. Juju hit my line like what you want, day. Dealing with the script like working out with her, day. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. If you catch me with you, get me going down like shit, right? I got a plan, you take them back like that. We gon' get that gas. They got a friend that yeah, we just do that crash. Okay, acting on cheap like I just tried to. Hey, let's go to my rocks and I'm not talking about that black. Hey, what you do? Doing something you're not supposed to do. Nigga, it's gon' feel the one you love like they bulletproof. Just like pumpkins, all out when they know the truth. I'll cry in the end when you leave and you take your juice. Hey, I'm rolling clean, I'm a bean in the drop. What's it feel like it? They telling me to stop. Keys to the what do you do? Having to look up to a eye. Hey, I'm rolling clean, I'm a bean in the drop. What's it feel like it? They telling me to stop. Hey, that 20 G's for the keys to the memang tak ada tahan lah dia ni. Kalaulah aku tak hitam, mesti dia nak aku. Aduh, nak cari tandas kat sini pun tak tahu kat mana. Dah tak tahan ni. Nasib. Yang lain mana? Tak tahu sebab kita orang tadi tak gerak sekali. Kita orang berpecah tadi. Habis siapa yang bawa kereta tu? Jai, bos. Susah lah macam ni. Tunggu korang macam tunggu bini nak beranak. Sampai pun. Kau pergi mana je, Jai?
Lambat sampai. Tadi saya tukar kereta, bos. Kau tukar kereta ke tukar pampers? Kau tahu tak berapa lama dah aku tunggu kat sini? Maaf, bos. Ada berapa duit dalam van yang kita rompak tu? 10 juta, bos. Macam ni lah baru cepat kaya. Bukannya rompak tisu tandas. Kalau rompak tisu tandas, bila kita nak kaya? Betul tu, bos. Tepuk tangan lah. Korang ni. Okey Jai, kau bagi duit seorang 10,000. Okey? Okey, bos. Tak ada masalah. Kita kaya. Pihak kami telah menerima panggilan dari pusat kawalan memaklumkan sebuah motor van Armor Security telah disambung oleh 5 orang suspek dipercayai keturunan India menggunakan senjata api dan juga telah melarikan sepucuk pump gun milik pengawal pesawat tersebut di hadapan Aeon Rawang. Tempat kejadian ini adalah di bahu jalan berhadapan dengan pintu masuk Blok C Aeon Rawang, Country Home. Van ini telah diberhentikan di bahu jalan oleh staf-staf pengawal keselamatan ini untuk menghantar wang ke RHB bank yang berada di dalam premis tersebut. Namun sebelum sempat petugas ini untuk menghantar wang tersebut, bungkusan wang tersebut telah diserbu oleh suspek ini dan mengajukan pistol, dipercayai pistol, senjata dipercayai pistol pada mereka dan dilarikan van tersebut lebih ke di Rawang juga, di jalan Gilos Rawang, lebih kurang 3 km dari lokasi awal kejadian. Ketiga staf ini dijumpai selamat, namun van tersebut telah dibakar di kawasan tersebut, dipercayai untuk menghilangkan jejak dan bukti evidence yang ada dalam van tersebut. Telah dibakar di satu kawasan yang kita percaya bengkel store yang terpencil sikit. Dan anggaran kerugian wang tunai yang dipercaya dilarikan lebih kurang 2.5 juta. Anggaran awal
anggaran tepat tapi itu anggaran awal berdasarkan kepada keterangan daripada pihak-pihak syarikat. Sayang, abang dah balik. Abang, tengok tu, kesamun sekarang makin menjadi-jadi, bang. Hari tu kesamun supermarket, ni samun van pula. Ish, kalaulah dapat penyamun tu tembak mati je senang. Kan, bang? Dah kenapa dengan lelaki aku ni? Makin lama makin pelik je perangai. Apa cerita ni? Ha? Apa cerita? Dalam masa seminggu, 2 kes rompakan terjadi. Macam mana benda ni boleh berlaku? Ha? Korang tak buat kerja ke? Saya dah bagi tugas masing-masing. Kerapkan rondaan dekat bandar ni. Kamu ni boleh handle ketat ni? Boleh, Tuan. Kalau tak boleh handle, cakap. Saya boleh gantikan dengan anggota lain. Bagi kami masa untuk selesaikan kes ini, Tuan. Aku panggil korang ni sebab aku nak korang hentikan dulu buat kerja ni. Kenapa, Bos? Sebab lain tengah panas sekarang ni. Tapi aku ada kerja untuk korang. Kita bebaskan tahanan dekat balai polis. Nak bebaskan siapa tu, Bos? Nama dia adalah Amin. Dan aku rasa kerja ni sesuai untuk Niana. Dan yang lain boleh membantu Niana untuk lepaskan tahanan untuk keluar daripada penjara. Faham? Faham, Bos. Tapi kalau boleh tahu Amin tu siapa, Bos? Amin tu adalah abang kepada Zack. Dan dialah penyebab ayah dan juga kawan aku Rem. Lepas tu apa yang perlu kami buat, Bos? Tugas korang bawa dia keluar dari penjara. Yang lain biar aku handle sendiri. Faham? Faham, bos. Bertahun sudah ku menunggu dirimu. Akhirnya kau menjadi milikku. Boy, bising lah, boy. Suara tak sedap. Ya untukku melupakan. Tuan, saya lapar, Tuan. Boleh bagi McD dah, Tuan. Pizza ke? Tuan, tolonglah Tuan. Tolonglah Tuan, keluarkan saya Tuan. Tuan. Tapi saya... Boy, botak. Kau jangan bising lah, botak. Kehadiran Botak ni. kekasih lamamu.